Ada seorang pesakit umur 44 tahun. Beliau mengalami sakit tekak dah 3 hari nak telan memang susah. So tengok dalam perut dia memang bengkak tonsil sebelah kan. Jadi kemungkinan besar ada nanah dalam tu, dan kita akan buat gorehan sikit dekat tonsil tu dan keluarkan nanah. Jadi kita tengok pesakit saya ni dalam mulut dia macam ni. Tonsil sebelah kanan kecil, sebelah kiri tersangat besar. Dia penuh dekat dalam mulut dia. Memang dia nak telan makanan pun susah dan dia juga sakit. So dia kata dia makan minum air, dia makan bubur selama 3 hari. Sakit sangat. Jadi dia datang petang tadi dan malam ni juga saya buat pembedahan kecil di dalam mulut dia. Kita buat dalam keadaan sedar. Kita bagi bius dulu sedikit dan bagi spray untuk kurangkan sakit. Buat di klinik saja, dan saya buat potongan sikit dekat dia punya bahagian atas kawasan tonsil tu, dan kita keluarkan nanah. Jadi nanah dia keluar banyak. Dia bukannya dalam tonsil, dia di belakang tonsil. So penyakit ni kita panggil peritonsillar abscess ataupun nama lain iaitu quinsy. Dan kita juga bagi drip, juga antibiotik. InsyaAllah kalau besok dia dah improve banyak, kita boleh discharge dia. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.